Aku dah lewat. Aduh. 929. Nasib baik ngam-ngam. Kau ingat kau sempat hari ni, baju tu pun janganlah terbalik. Apa yang terbalik? Baju terbalik. Sorry Abi, traffic light Ipoh ni tak erti-erti nak hijau. Bengong betul. Hari ni kau jangan clear stop Asal pula? Bos suruh kau attend budak baru. Budak baru? Syak sendu kan ada? Syak sendu ikut Kamel naik lori. Alamak, tak habis-habis aku juga yang kena. Siapa nama dia? Fiona. Fiona? Macam pernah dengar nama ni. Fiona. Aduh. Sakit gak? Mengelamun kan kawan? Fiona tu tunggu kat atas tau. Kecoh lah nak mengelamun pun tak boleh. Datang lambat. Manalah dia ni. Awak budak baru tu kan? Lawa juga. Hari ni saya kena handle awak tau. Join kat saya. Okey, untuk pelajaran yang pertama, ni ialah sinki. Kalau customer tanya, berapa harga sinki ni you cakap RM89. Okey? Yang kedua, jamban. Kalau customer nak try, jangan tahu sebab yang ini tempat display je. Paling murah RM169. Okey? Cantik-cantik. Rasa macam bau tai ni jomlah kita ke sana. Banyak lagi ni. Kat sini pula. Okey, kat atas ni nampak tak apa dia? Mata hitam. Kalau customer tanya, berapa harga? Cakap RM365 untuk mandi seorang. Kalau RM489 untuk kita mandi 2 orang. Kena jadi ke malam ni? Jap. Yang ni last. Yang ini ialah kipas stand. Dia ada 3 speed. Satu dia biasa. Kedua dia kuat sikit. Yang ketiga, nampak. Nampak. Sorry abang tak sengaja. Kuat sangat. Okey, jadi untuk harga semua yang saya bagi tu kat awak tadi, dia final warehouse sale tau. Dia sampai 30 November saja. Okey, semualah cantik lupa nak tanya. Fiona duduk kat mana? Wang ajar punya Abby tak bagi tahu kat aku. Okeylah tak apalah Fiona. Abang ada kerja lain lagi ni. Abby.